Gali kubur pengebumian adalah fardu kifayah. Semayang 5 waktu wajib. Soalan saya, fardu kifayah tu Allah terima ke tak kalau tak semayang? Dia tanya gali kubur fardu kifayah. Semayang fardu ain. Kalau tak semayang terima tak? Jawabnya tak terima. Bukan kata gali kubur segala-gala tak terima. Perjuanganmu ke, selawat ke, puasa sunat ke, puasa Ramadan ke, haji tak pakai awal. Kerana hak awal cek, semayang dulu. Umududdin as-salah. Tiang-tiang agama semayang. Nabi kata, awalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-salah al-hadis. Awal-awal yang Tuhan akan periksa dulu atas seorang hamba, lepas dia mati, semayang dulu. Nampak? Ada semayang, baru dikira yang lain. Soalan seterusnya. Man la solat ta'ala la dinalah. Kata Imam Ghazali, orang tak ada semayang, tak ada agama.